Menteri Besar Perlis yang baru dilantik susulan krisis politik negeri itu baru-baru ini diingatkan supaya tidak campur urusan parti politik lain. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari turut mengingatkan Abu Bakar Hamzah supaya tidak menjadi Menteri Besar tersingkat dalam sejarah. Ahmad Fadli memberi ingatan itu susulan kenyataan Abu Bakar yang mencadangkan agar 3 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun PAS yang digugurkan keahlian parti dikekalkan sebagai wakil rakyat walaupun berstatus bebas. Ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata 3 bekas Adun PAS itu terhenti keahlian kerana melanggar disiplin yang termaktub dalam perlembagaan parti. PAS tegas beliau tidak boleh bertolak ansur dengan isu disiplin. Tambahnya, jika PAS ingin bermain politik, 6 adun PAS boleh isytihar perang seperti yang dilakukan Abu Bakar selepas tidak dilantik menjadi Exco pada November 2023. Bagaimanapun, PAS tidak melakukan tindakan itu kerana parti itu lebih mengutamakan rakyat. Media sebelum ini melaporkan Abu Bakar membuat cadangan itu kerana berharap satu penyelesaian terbaik dapat dicapai bagi memastikan kestabilan politik dan kebajikan rakyat di Perlis terus terpelihara. Menurutnya, Rizwan Hashim, Guar Sanji, Fakrul Anwar Ismail Bintung dan Saad Seman Cuping masih memegang mandat untuk menjaga kebajikan pengundi di kawasan masing-masing.